Babe, diri kita pun nak dengar pujian tau. Kajian daripada University of California dapati individu yang amalkan positive self-talk, puji diri sendiri, berisiko 23% lebih rendah untuk mengalami anxiety dan depression. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Petikan ini daripada surah Al-Imran ayat 139. Tapi kata-kata positif ni biarlah kita cakap depan cermin seorang-seorang, janganlah cakap depan-depan orang, nanti kan orang kata angkuh pula. Kata-kata positif boleh membantu mengaktifkan neurotransmitter kita yang bernama dopamin, which is hormon yang buat kita rasa lebih motivated dan tenang. Cara-cara yang korang boleh buat macam saya cakap tadi, cakap 5 minit dekat depan cermin, dekat setiap pagi. Contohnya, yes, hari ni aku bangun pagi, ya Allah, thank you ya Allah, kan? Lepas tu kita boleh record suara kita dengarlah balik apa yang kita cakap positif pasal diri kita. Korang macam mana? Korang macam tu ke?